Ustaz Hariri ni jujur cakap, aku tak pernah jumpa. Aku dulu nak cari review untuk satu produk Al-Quran. So aku cari ustaz. So aku jumpa Ustaz Hariri kan, dia kan moderator Forum Perdana Hayat Islam. Jadi, so aku IG DM, Assalamualaikum Ustaz. Ni saya ni Azwan ni. So ni kan, saya nak tanyalah kalau ustaz nak buat review, macam mana Ustaz? Kau tahu reply dia first apa? Waalaikumsalam. Wah, pelawak kegemaran saya. Uish, ustaz biar betul ni kan. Kan? Tak sangka pelawak kegemaran saya DM saya ni. Boleh nak review apa? Bagi je, tak apa. Tak payah bayar, free. Dia nak buat free bang, review tu. Tapi nak jadi cerita tak jadi pun sebab dia orang dah ada pilihan ustaz lain. So benda tu terkubur lama lah, aku tak contact langsung. Sampailah kita nak buat untuk bulan puasa CMJ. Tegur lah, Assalamualaikum Ustaz. WhatsApp dah ada nombor kan. Ustaz, nak panggil Ustaz di guest lah untuk podcast saya. Aku bagilah link. Saya tahu, saya follow, dia hantar screenshot yang dia dah follow. Saya setiap kali pergi jogging saya dengar, dia kata. Memang minat betul, dia kata. Memang follow betul daripada awal. Terkejut kita. Aku bagi date. Rupanya date tu semua dia ada kat Sarawak, Sabah. Semua date last tu dia kata, ni saya bawa balik ke Sarawak. Boleh lah, saya tunggu balik Sarawak sebelum datang. Antara banyak guest, satu-satu guest datang sini, dia bawa burger je. Dia bawa makanan untuk kita. Sepatutnya kita sediakan. Kau rumah sedia makanan. Memang banyakkan kita buat yang tu. Betul. Tetamu datang bawa makanan. Ya Allah.